Kerajaan memperuntuk RM350 juta untuk menaik taraf Jalan Raya Timur Barat JRTB melibatkan jajaran di Perak atau laluan FT004 di bawah Rolling Plan 1 RP1 RMK13 bagi memastikan laluan itu lebih selamat, selesa dan berdaya tahan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki memaklumkan kerja-kerja awalan untuk projek berkenaan boleh bermula tahun ini dan berharap sebahagiannya mula dilaksanakan secara fizikal tahun depan. Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, RM40 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan JRTB membabitkan jajaran di Perak sepanjang tahun ini sebagai langkah meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Dalam 350 juta ni tadi akan kita gunakan 170 juta untuk di 10 lokasi, 17 lokasi, satu lokasi 10 juta untuk kita lebarkan jalan untuk sebagai lorong memotong ya. Jadi dah dikenal pasti ada 17 lokasi. Jadi ini akan membantu menjaminkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya ini nantilah. Itu perancangan kita dan peruntukan kewangan yang kita dah dapat. Memang kita akan memohon tambahan sekiranya memang ada keperluan. Kementerian Kerja Raya sentiasa memantau keadaan serta keperluan di laluan itu sekiranya memerlukan sebarang penambahbaikan untuk memberi keselesaan serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya.